Assalamualaikum, hai korang. Selamat datang ke YouTube channel Cik Man TV. Untuk video kali ni kita orang sarapan pagi dekat Nipah Klasik, dekat Perlis Perlis dekat mana dia? Air Hitam Air Hitam dekat Air Hitam, dekat tepi jalan je, jalan utama nak masuk ke Seriap tu. Sepadan antara Kedah Perlis lah. Sebab kita datang ni pun still lagi dah hari raya, jadi tak ada orang lagi lah pagi-pagi ni. Biasanya sini ramai lah, mungkin tengah hari pun ramai orang. Jom kita tengok apa yang kita nak makan hari ni. Okay, jom kita jalan-jalan ni, kita tengok sekeliling dulu. Okay. Okay, kita nak rasa air nira dia. Sedap tak sedap air nira. Dia rasa macam lychee sikit ujung-ujung. Macam lychee Bukan lychee, buah mata kucing. Mata kucing. Rasa tu. Menu yang kita cuba hari ni adalah nasi ayam gesek. Jadi kita try dulu, sedap tak sedap. Tak sup sikit, dan kita ambil ayam dia sikit. Dan sambal dia sikit. Okay, not bad taste dia. Okay, dan juga popiah seafood. Boleh kita try sikit tak rasa popiah seafood dia? Jom. Aku sibuk. Okay. Okey lah, boleh. Okay, inilah menu yang kita pilih hari ni. Nasi ayam gesek dengan popiah seafood.
air nira dengan sirap lychee. Okey guys, ada banyak lagi menu korang boleh pilih. Nanti jangan lupa datang ke Nipah Klasik.